Kalau kita buy base currency, maksudnya kita sell quotes currency. Kalau kita sell base currency, maksudnya kita buy quotes currency. Kan ingat ni je. Dia tak boleh dua-dua buy, dua-dua sell. Kita tak boleh beli MYR untuk jual MYR. Tak boleh. Kita bukan bank. Kita bukannya boleh charge service charge ke, kita boleh ambil interest rate persen ke. Selamat datang ke siri yang kedua untuk siri belajar forex A to Z. So kalau korang belum tengok video yang pertama, boleh pergi tengok dulu. Sebab apa yang kita nak bincang hari ni adalah sambungan daripada episod yang lepas, iaitu berkenaan misunderstanding orang berkenaan sell position dekat dalam forex trading. Sebab selalunya bila kita nak sell, kita kena beli dulu. Beli baru boleh jual kan. So untuk faham konsep dekat dalam forex trading berkenaan buy dengan sell ni, kita kena belajar berkenaan base dengan quotes currency apa semualah. So untuk bagi faham macam biasa, kita akan tengok nota. Tapi nota kali ni agak special sikit. Saya tulis sendiri je sebab saya nak cepat. Let's go. So kalau korang tengok kat sini, kita ada base currency dengan quotes currency, dan dua ni akan memberi kita exchange rate. Contoh macam kita cakap tadi, kita ada euro USD. Belah kiri ni kita akan ambil dia sebagai base, dan belah kanan ni kita ambil sebagai quotes. So kedudukan dia kiri dengan kanan pun ada tujuan dia. Dan exchange rate ni kita nak dapat mana? Kita Google search pun boleh jumpa. Contoh ni kita guna Google Finance, kita boleh dapat harga untuk euro USD, euro to United States dollar 1.1571. So kita boleh screenshot ni. So daripada Google Finance tu kita dapatlah 1.1571 untuk exchange rate euro ke United States dollar ataupun USD lah. So apa itu base currency, apa itu quotes currency? So base currency ni mewakili satu unit of currency. So macam kat sini currency yang kita pilih adalah euro lah. Satu unit of euro ni untuk apa? Untuk kita dapatkan berapa unit exchange rate of USD. So kat sini kita masuklah nombor exchange rate ni kat sini, 1.1571 unit of USD. So untuk korang dapatkan satu unit euro, korang kena spend dalam 1.571 USD. So itulah dia punya exchange rate ataupun imbalan dia. Jadi bila kita dah tahu berkenaan base currency dengan quotes currency ni, barulah kita boleh bincang berkenaan buy dengan sell dekat dalam forex trading ni. Apa maksud buy euro USD, apa maksud sell euro USD. So kat sini kita ada base currency dengan quotes currency. Dia punya format memang macam ni. Belah kiri tu base, belah kanan tu quotes. Contoh saya buy base currency, apa maksud dia? Saya sell quotes currency. Kalau saya sell base currency, maksudnya saya buy quotes currency. Kalau kita tukar base currency ni menjadi euro USD, contoh saya sell euro USD, apa yang dimaksudkan dengan saya sell euro USD? Sell euro USD bermaksud saya sell euro to buy USD. Itulah maksud dia. So bukannya kita sell tanpa ada barang, tanpa beli dulu. Sebenarnya kita beli. Kita beli apa? Kita beli USD. So kalau contoh kita buy euro USD, maksudnya kita buy euro by selling USD. So dekat mana exchange rate tu main peranan dekat sini? Sebab macam tak make sense kalau kat sini kita buy euro by selling USD. Dia punya phrase dia tak complete dekat sini. So macam mana kita nak translate ni bila kita buy? Contoh kita buy euro USD at 1.1571. Apa maksud dia? Maksud dia kita buy 1 unit of euro by selling 1.1571 unit of USD. Dan kalau contoh kita sell euro USD at 1.1571, apa maksud dia adalah kita sell 1 unit of euro by buying 1.1571 unit of USD. So untuk kita nampak dengan lebih jelas berkenaan practical base currency, quotes currency, sell dengan buy ni, apa kata saya tunjuk dekat korang contoh dekat dalam pasaran, macam mana kita profit. Alam bazrah dipanggil alam tarik mata. Banyak mana kita profit kalau kita sell, banyak mana kita profit kalau kita buy. At least 10,000 ke, paling kurang pun 15,000 lah. Mungkin kita boleh tengok juga kalau loss macam mana kira.
Let's go. Kita tengok kat chart pula. So contoh kita sell kat supply zone sini. Nanti kita masuk technical, nanti kita belajar supply zone, SNR apa semua. So contoh kita sell kat sini, lepas tu kita floating sampai sini. Floating ni maksud kita loss lah. Lepas kita sell, dia naik sekejap, lepas tu dia turun balik. Turun ni maksudnya dia profit lah. So nanti kita kira macam mana kita nak tahu kita loss ke kita profit nanti kita akan kira. Lepas tu kat sini kita punya current position lah. Kita letak price kat sini. So kat sini 1.168, kat sini 1.16983, dan dekat sini harga dia 1.15980. So kat sini kita kena buat kira-kira sikit lah. So kat sini kita punya sell position. Lepas tu dia naik sampai atas ni. So ni step 1, step 2, lepas tu akhirnya dia kat sini dia step 3. So price ni dia bergerak ke kanan daripada sini dia naik, dia turun macam tu, naik turun. Tapi overall dia turun lah. So kalau dekat dalam forex ni market tengah turun pun kita boleh profit. Alam bazrah dipanggil alam tarik mata. So macam mana cara dia kita tengok. Okay, so kita akan start dekat step 1 ni lah. Kita akan open position sell euro USD at 1.16836. So ni kita panggil sebagai traders format. Maksudnya bahasa yang trader boleh faham lah, format trader. Jadi macam mana kita nak convert dalam bahasa yang orang yang bukan trader boleh faham. Kita sell 1 unit of euro by buying. Tadi kita sell, so ni buy lah pula 1.16836 USD. So bila kita sell ni, kita sell daripada mana? 1 unit euro ni kita ambil daripada kita punya trading account. So kita ambil daripada trading account kita untuk kita sell. Kita sell ke mana? Kita sell to market. Market tu apa ni? Kita tengok euro USD market. So bila kita buying daripada mana? Daripada mana kita ambil kita punya USD ni? Kita ambil daripada market. Kita ambil daripada market, lepas tu simpan ke mana? Bila kita buying, kita simpan ke mana? Disebabkan ni sedang open position, so kita boleh assume ataupun kita boleh bayangkan kita macam tu imaginary pocket. Bayang je macam kita ada satu imaginary pocket untuk simpan kita punya, apa orang cakap, duit yang kita sedang beli lah, sedang floating. Kita tengah trading ni, kita sedang floating. So kita sedang pegang duit kita tu. Jadi dekat sini kita ada dua option untuk kita exit. Yang ni kita panggil exit dekat point nombor 2. Lagi satu kita boleh ada exit dekat point nombor 3. So contoh kita nak tengok exit 2. Masa ni euro USD at 1.16983. Inilah harga pasaran euro USD ketika ini. Inilah harga tunai dia. Tadi kita open position So kat sini kita close position. So tadi kita sell, kat sini kita kena buy back. Kita beli balik euro USD at 1.16983. Kita kena beli balik pada harga pasaran. So kalau macam korang tengok kat sini, ni adalah traders format. So macam mana kita nak convert balik kepada bahasa yang non-trader boleh faham. Kita buy back 1 euro by selling. So kat sini buy, kat sini sell lah, 1.16983 USD. So dekat sini kita ada buy back euro. Kita buy daripada mana? Kita buy daripada market. So bila kita buy, dia pergi ke mana? To trading account. So kalau korang tengok tadi, from trading account to the market. So sekarang from market to trading account. Dan sekarang ni selling. Bila kita selling, kita nak sell, kita kena ambil daripada mana barang, mana kita nak dapat, kita nak sell USD tu. I don't know. So kalau korang ingat, kita ada satu imaginary pocket dalam 1.16836. So kita ambil from pocket. From pocket kita ada berapa tadi? 1.16836 USD. Okay, so kita perlukan berapa kat sini? 1.16983. Kat sini 1.16836. Sama tak nombor dia? Tak cukup. Kat sini kurang. So berapa tak cukup? So kita calculate sikit kat tepi ni. Cost 1.16983. Pocket ada berapa? 1.16836 USD.
So berapa modal yang kau ada tolak dengan kos, kau dapatlah negatif 0.00147 USD. So ni adalah amount tak cukup. Kita not enough money, tak cukup. So kita tak cukup ni, kita ambil mana? From trading account. So kat sini kita kena top up lagi 0.00147 USD. So ni kita punya loss lah. Barulah kita boleh sell untuk dapatkan 1 euro. Sebab kita nak buy back euro kita. Tak cukup duit, kena tambah duit. Bila tambah duit, tu adalah cost untuk kita, juga translate kepada kita punya loss lah. So bila kita from pocket dah selling ke mana? Selling tu market. Okay. So kalau korang tengok calculation ni macam pening apa semua, benda yang saya share ni tak adalah penting sangat. Nice. Tapi at least kau tahulah apa benda kau buat, kau sell apa, buy apa. At least kita tahu kita punya profit tu dapat daripada mana, iaitu daripada perubahan harga. So dekat sini bila kita tengok nilai yang kita loss ni, kita tahu bila price naik, maksudnya bila kita sell price naik, kita akan rugi. Tu kita nak translate kepada itu je. Kita nak translate meaning daripada calculation ni untuk bagi tahu kalau kita sell harga naik, kita akan loss. Loss berapa banyak, macam inilah kiraan dia. So sekarang macam mana pula kalau contoh kita sell, patutnya kalau turun dia profit kan. Jom kita kira kalau kita dapat exit kat nombor 3. Okay, so contoh kat sini kita ambil exit 3. So harga pasaran untuk exit 3 adalah dekat sini lah, Euro USD at 1.15980. So inilah exchange rate dekat exit 3. Harga pasaran ketika itu, harga tunai, harga apa lagi orang panggil, current price, harga semasa, itulah dia. So untuk kita close position, kita akan, tadi kita apa? Kita sell kan? So kita akan buy back Euro USD at 1.15980. So kalau kita translate kepada bahasa yang orang bukan trader boleh faham, kita akan buy back 1 euro by selling 1.15980 USD. Okay, so bila kita faham konsep buyback ni, buy daripada mana? From market. Kita dapat 1 euro kita ni daripada market. So kita akan masukkan tu, tadi from trading account kan. So kita tu trading account lah. Okay, yang problem kat sini kita punya selling ni. Selling ni adalah daripada mana? So macam kalau kita ingat tadi, kita ada imaginary pocket. So imaginary pocket kita ni ada balance 1.16836 from pocket. 1.16836 USD. Tapi kalau kita tengok kat sini, dia cuma perlukan 1.15980. So jom kita buat calculation sikit. Dalam poket kita ada 1.16836 USD. So cost dia pula dalam berapa? 1.15980 USD. So kalau kita tolak antara dua ni, 0.00856 USD. So kalau kita tengok kat sini, kita ada balance. Ni kita punya balance extra. Bila kita nak bayar sesuatu, kita kena bayar ikut harga pasaran, harga tunai dia. Kita tak boleh bayar extra apa semua. Kita kena Kerajaan langit terus. Kita kena ikut harga pasaran, harga ketika itu. So harga ketika itu adalah 1.15980. So from pocket kita cuma bayar berapa je? Kita akan deduct dalam 1.15980 USD. So clear. So bila kita dah from pocket sini selling, kita akan hantar ke to market. Tapi ada extra kan kat sini. So extra kat sini to trading account 0.00856 USD. So inilah cara korang profit dekat dalam pasaran forex. Dan kalau kita tengok kat exit 2 tadi, kita boleh loss kalau kita sell dia naik. Tapi kalau kita sell price turun, kalau korang tengok dekat calculation yang saya tunjuk ni, kita boleh profit. Nice. So calculation yang saya tunjuk ni adalah untuk sell Euro USD, sebab selalu orang akan confuse berkenaan sell dekat dalam pasaran forex. Sampai. So untuk buy position pula, mungkin korang boleh buat homework. Korang share korang punya calculation dekat bahagian komen, kita tengok betul ke tidak. So korang boleh lah
compare sesama korang untuk tahu korang punya calculation betul ke tak. No. Tapi kalau korang rasa macam benda ni susah, Ayo ping ni. jangan risau. Benda ni bila kita trade, kita tak kira secara manual pun. Semua benda automatic. Kita pun dah hidup zaman moden, ada calculator automatic. Zaman AI orang kata. Alam Bazrah dipanggil alam tarik mata. Cuma bila ada orang argue dengan kerja engkau trade, sell, forex macam mana, duit engkau beli ni macam mana untung, kau rembat duit orang lain, lagi apa lagi, selalu fitnah-fitnah orang untuk forex trader kan. Perjuangkan adalah aku tegak. So kalau yang game orang tu selalu tu IB forex, scammer forex. So macam kita trader forex ni, kita akan profit based on price movement lah, ataupun perubahan harga tu. Sebab harga ni akan berubah. Dia bukannya saya contoh, saya bagi korang 100 MYR, kau kena bayar balik kat aku 200 MYR. Itu betul lah. Dan untuk closing video ni, korang mesti tertanya-tanya, takkanlah trader forex untung 0.00856 USD, macam mana nak hidup kan? Bang, kita buat tahlil bang. Dan nombor tu pun macam mana kan? Paling kecil pun 1 sen. So nanti kita akan masuk berkenaan contract size untuk kita tahu macam mana trader forex ni betul-betul trade lah. Berapa minimum profit yang dia orang boleh buat. Tu mungkin akan jadi topik untuk next episode kita. Tu saja daripada saya. Assalamualaikum. Peace.